Ada satu chef ni masak something yang sangat simple tapi nampak sangat-sangat sedap. Simple apa tu? Tak simple lah tu. Untuk satu pancake, saya pakai dalam 2 biji kentang. Kona tak nak guna kentang. Kona nak guna ubi keledek. Kita tukarlah. Suka hatilah. Kan? Kita nak makan. Ubi kentang Kona tak boleh makan. Kembung perut. Ubi keledek tu okey sikit lah. Boleh lah ubi keledek pun kan. Kita potong nipis kentang ni sampai dapat lebih kurang macam ni. Kita akan sambung potong panjang-panjang macam ni. Center. Kita kena keringkan kita punya kentang dekat atas tisu dan tekan-tekankan sikit. Tak payah tos. Dah kering. Kemudian kalau boleh pindahkan kita punya strip kentang ni kat dalam mangkuk dan campurkan dalam 2 sudu tepung jagung. Tepung jagung 2 sudu. Sedikit garam. Garam. Juga sedikit minyak masak. Minyak. Lepas tu kita boleh gaulkan dia sampai sekata. Gaul-gaul. Kemudian hidupkan api, panaskan kuali dan letakkan minyak. Letakkan kita punya kentang ke atas kuali. Yang ni jangan tebal sangat tau. Bagi sedang-sedang je, bagi dia merata. Lepas tu korang boleh flipkan kita punya pancake kentang ni.